Hari ni kita nak cari pokok susu Nabi. Dia ada kawasan rumput. Tengok video ni sampai habis. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Nama saintifiknya Euphorbia hydrae. Oh, ni sahabat, kita dah jumpa dah. Oh, inilah pokok susu Nabi sahabat. Ni pokok susu Nabi ataupun pokok susu kambing yang buah ubat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Pokok susu Nabi ataupun pokok susu kambing. Akar dah tinggi ni. Tuh, dia ada bunga dah. Dia ada bunga dah. Kenapa orang panggil susu Nabi ataupun susu kambing? Kita tengok. Dia ada getah kat sini. Getah dia beracun sahabat. Apa kegunaan sahabat? Banyak kegunaan dia ni sahabat. Siapa yang ada ketuat kan dekat badan kan, guna susu ni untuk menghilangkan ketuat.